Datuk Awi orang pertama pakai X-Wedge dekat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Semalam M-Force Bike Holding buat lagi guys. Diorang melancarkan bermacam-macam model motosikal. So jom kita tengok satu persatu. So model yang pertama ni saya rasa boleh jual sebab ini model skuter tengah panas sekarang dan cc dia agak besar dan harga cukup murah. So yang first kali ni adalah W Moto Island 150. Ini adalah sebuah skuter satu silinder, 4 lejang, 4 valve liquid cool bersesaran sekitar 150cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 15 HP dan juga 14 Nm of torque. So seperti biasa motosikal skuter menggunakan sistem transmisi automatik CVT. Sistem pencahayaan motosikal ni semua menggunakan lampu LED depan dan belakang dan juga menggunakan sistem kunci keyless guys. Design seat dia pun cukup comel. Dekat bawah ni tangki petrol dia cukup besar. 9 liter guys untuk sebuah skuter 150cc. 9 liter. Kompartmen bawah seat dia pun tak adalah besar sangat. Tapi lepaslah ni baju hujan dengan beberapa barang lain. Sistem suspension hadapan dia menggunakan telescopic fork dan seperti yang korang tengok ni menggunakan sistem brake disc depan dan belakang. Kaliper depan ni Nissin guys. And of course ada ABS dual channel. Sistem suspension belakang menggunakan dual shock. Saiz rim belakang ni 13 inci, saiz rim depan 14 inci. Harga jualan dia memang tak masuk akal guys. Bermula daripada RM6,688. RM6,600 je guys. So ini memang mampu milik lah. Sangat-sangat sesuai kalau korang nak buat motor belasahan dekat dalam kampung. Dan kemudian kita ada model orang kata star of the show lah. Kita ada X-Wedge. Brand X-Wedge ni saya pernah pertontonkan kepada anda semua dalam video saya yang lepas. Cuma kali ni diorang dah officially launch dan dah tunjuk dia punya tangga harga dia dekat mana. Motor ni Datuk Awi pun sudah beli guys. Datuk Awi orang pertama pakai X-Wedge dekat Malaysia. So untuk X-Wedge Walker WR1000, Walker ni motor yang 3 tayar tu guys yang saya pernah tunjuk. Harga jualan dia bermula daripada RM78,888 sahaja. Kemudian kita ada X-Wedge Rover RL2000S. Harga bermula daripada RM95,888 sahaja. Dan kemudian kita ada Rover RL2000. Harga dia bermula daripada RM98,888. Kemudian kita ada X-Wedge Ranger RX2000. Yang ini harga dia boleh dengar juga. Bermula daripada RM68,888 sahaja guys. Kemudian kita ada Vanguard VT2000. Bermula daripada RM148,888 sahaja. So Vanguard ni pula adalah model yang kepala Batman tu juga. Tapi dia ada 3 tayar. Yang itu Vanguard guys. Okey guys, itulah dia model-model daripada X-Wedge. Akhirnya korang tahulah harga dia berapa. Saya rasa dalam banyak-banyak motosikal M-Force, X-Wedge ni lah yang paling tinggi lah harga dia. So far lah saya rasa. Korang tengok Datuk Awi pun beli sebiji guys. Next kita ada W Moto Hawk 200i. So ini adalah motosikal dual sport yang menggunakan enjin 1 silinder single overhead cam, air cool, sejukan udara. Harga jualan dia agak murah juga guys. Bermula daripada RM7,888 sahaja. Yang ini pun sesuai kalau korang nak buat belasahan dalam kebun. Memang harga murah, bolehlah korang lanyak kat dalam kebun. Okey, next kita ada model RA600 daripada Cyclone. So ini adalah motor cruiser 2 silinder, 4 lejang, liquid cool, dual overhead cam, 550cc. Ini cruiser lah. Harga jualan dia bermula daripada RM25,888 sahaja. So kepada mereka yang berminat dengan cruiser 2 silinder, korang boleh tengok Cyclone RA600. Kemudian guys kita ada Brixton Store 500. Motosikal berupa macam belalang.
So motosikal ni adalah motosikal adventure menggunakan enjin 2 silinder 4 lejang 8 valve liquid cool 486cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 25 kW dan juga 43 Nm of torque. So yang ini sesuai untuk mereka-mereka yang suka beradventure lah. So Brixton Store 500 ni bermula harga dia daripada RM39,888 sahaja. Terima kasih kerana menonton guys. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.